Okay, hi guys. So hari ni kita ada masuk order lagi customer dari Perak lah. Turbo dia dah kong, so dia nak ganti yang baru. Dia pilih yang ni lah, hybrid turbo yang hot item dekat kedai kita. Yang ni untuk T6 2.2 XLT. Dan saiz kipas dah upgrade 43mm. So yang ni boleh terus plug and play je, tapak. Dan juga punggung ni lah. So tak perlu modify langsung, 100% boleh fully plug and play. Dan korang hanya buat remote je, dah mantap lah power dia. Lepas tu maximum boost boleh support sampai 35 PSI. Dan jika turbo korang dah kong, ada keluar asap putih ke apa, kita akan suggest beli sekali oil pump ni lah, yang untuk Ford Ranger saja. Sebab kebanyakan Ford Ranger dia memang manja. So turbo dia memang mudah kong. So bila dah kong, kebanyakan akan ada masalah dekat oil pump ni lah. Oil pump yang bermasalah, dia baru menyebabkan turbo korang yang kong tu. So customer ni dia pun ada beli sekali juga oil pump yang performance punya lah. Harga dia memang keras sikit, tapi ketahanan memang bagus lah. Yang aftermarket performance punya lah. So oil pump ni dia satu set, dia bagi macam ni lah, barang lengkap. Dan untuk turbo Ford Ranger ni memang laku keras dekat kedai kita. Dalam hari ni Isnin, minggu lepas kita pun dah jual sebutir dah. So yang untuk T6 2.2 dah habis stok. Tapi jika korang berminat memang tak perlu risau, sebab kita akan restock juga. Korang boleh check dekat beg kuning. Kalau ada nampak beg kuning, maksudnya ada stok lah, korang boleh beli dengan laju. Untuk Ford Ranger, kalau korang nak cari yang respon sedap, tak ada masalah lag, korang memang kena pakai yang hybrid macam ni lah. Tak boleh pakai F44 ke F55, memang lag teruk lah. Power dia pun sedap pakai yang ni. Okay, so jika korang berminat atau nak cari turbo line yang plug and play untuk 4x4 korang boleh komen atau check dekat beg kuning sini lah. Okay, thank you.